apakah saiz emas yang patut anda pilih? Gold bar atau dinar, kecil atau besar? Jika anda ada persoalan seperti ini, boleh tonton video ini sampai habis dan save untuk rujukan anda. Pertama sekali, anda perlu faham konsep ketulinan emas. Emas yang paling baik untuk dijadikan simpanan adalah emas yang paling tulen, iaitu emas 999.9 atau 24 karat. Emas yang ketulinannya lebih rendah, harganya lebih murah, tetapi keuntungannya tidak setinggi emas 99.9. Kedua, emas apabila dijual semula, ia hanya dinilai dari berat dan ketulinan sahaja. Emas ini boleh datang dalam pelbagai bentuk, seperti dinar ataupun gold bar. Jadi antara emas-emas ini, walaupun emas berketulinan yang sama, perbezaannya hanya dari sudut desain. Ketiga, anda perlu tahu 5 kriteria penting memilih emas pelaburan terbaik. Dari buku Wang Emas, tulisan Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, beliau kongsikan, dengan kriteria ini anda dapat menentukan sejauh mana anda dapat menjana keuntungan yang maksimum daripada emas tersebut. Harga rendah per gram, spread value yang nipis, stok emas tiada had, cawangan jual beli balik yang banyak, syarat jual balik tidak cerewet. Dan yang keempat, letakkan matlamat apabila anda menyimpan emas. Dengan matlamat, anda bukan sahaja dapat tentukan saiz emas yang sesuai, anda juga tahu bila waktu yang sesuai untuk menjual emas anda. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas fizikal bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.